Okey, saya dari pihak Pusat Internet Bukit Tiu. Okey, Cik adalah usahawan muda yang terpilih untuk ditemu oleh pihak kami. Jadi saya nak sedikitlah maklumat pasal Cik Puteri. Terima kasih kerana bagi kerjasama. Okey, terlebih dahulu saya nak tanyalah, nama penuh Cik siapa ya? Nama saya Tuan Puteri Raihanah binti Tuan Puteri. Okey, umur Cik berapa? 26 tahun. Okey. Okey, saya nak tanya, macam mana Cik boleh terlibat dengan perniagaan ini? Asalnya saya buat suka-suka je untuk hari raya pada tahun 2016. Lepas tu ada seorang kawan ni dia datang meraya lah kat rumah saya. Lepas tu dia makan nasi mixi. Lepas tu dia kata sedap. Sebelum dia balik ke bandar untuk kerja, dia order lah dengan saya. Itulah permulaan perniagaan Cik lah. Ya. Daripada kawan-kawan. Okey, sokongan daripada kawan-kawan. Okey, saya nak tahu jugalah berapa tahun dah Cik sudah menceburi dalam bidang perusahaan popiah ni? Kalau sampai 2018 ni 2 tahun lah. Dah 2 tahun dah. Okey, agak lama jugalah masa tu. Okey, Cik sekarang ni saya tengok depan saya ni banyak perisai popiah. Okey, jadi sekarang ni berapa perisai yang Cik telah keluarkan pada masa sekarang lah? 3 sahaja. 3 sahaja. Okey, boleh Cik terangkan? Popiah sweet cheese. Yang ni popiah sweet cheese das. Yang ni popiah sweet pedas. Okey. Yang balang kecil tu adalah perisai yang sama lah? Sama je. Yang Okey. ni pedas, yang ni pedas. Okey Cik. Okey. Selain pada tu, ada tak produk sampingan yang Cik keluarkan selain pada popiah tersebut lah? Ada. Tapi saya tak buat hari ni lah. Okey. Saya buat cheese cake, brownies, cookies, almond chocolate chip itu. Banyak jugalah. Kiranya siapa-siapa yang nak boleh order dengan Cik lah. Boleh. Okey. Jadi untuk penghabisan lah, apa harapan yang boleh Cik sampaikan kepada usahawan muda yang mahu menceburi dalam bidang perniagaan yang sama macam Cik? Harapan saya teruskan je lah. Kalau nak buat apa pun buat je. Jaga berhenti. Don't give up. Okey, don't give up. So, bagi saya lah, perniagaan ni bagus juga sebab dia sembilan daripada sini datang daripada perniagaan. InsyaAllah. Bolehlah jadi berapa kepentingan. Okey, jadi Cik sekarang ni Cik buat perniagaan offline ataupun online? Dua-dua saya. Dua-dua. Alhamdulillah lah Cik. Alhamdulillah. Okey, itu sahajalah buat pada masa sekarang. Okey, terima kasih sebab Encik sudi bekerjasama dengan kami. Okey. Sama-sama.